Mekar indah di tepi laut, rukun negara mari hayati, negara harmoni menjadi impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha tuan menulis majlis bangsa kebangsaan lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Saya di atas pentas yang mulia ini membawa satu amanah menyampaikan pidato yang bertajuk Rukun Negara Teras Perpaduan Malaysia. Hadirin yang saya hormati, bayangkan rumah tanpa tiang, sudah pasti rumah itu tidak mampu berdiri teguh. Begitu jugalah negara kita. Tanpa negara sebagai panduan, perpaduan pasti goyang, keharmonian akan hilang dan keamanan sukar dipertahankan. Oleh sebab itulah, rukun negara menjadi asas yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sekalian, prinsip pertama rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama mengajar kita untuk melakukan kebaikan, menghormati orang lain dan menjauhi kejahatan. Apabila kita mempunyai agama yang hukum, kita akan menjadi insan yang jujur, amanah dan berbudi pekerti. Prinsip kedua rukun negara ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita hendak membenci kepada sebagai seorang rakyat, kita boleh menunjukkan semangat patriotik dengan menghormati jalur pemilihan, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat dan menjaga nama baik sekolah serta negara. Prinsip ketiga pula ialah keluhuran pelembagaan. Pelembagaan ialah undang-undang tertinggi negara yang melindungi hak semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Kita perlu menghormati peraturan agar negara terus aman dan stabil. Seterusnya, kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang mengajar kita bahawa setiap orang mesti mematuhi undang-undang. Di sekolah, kita mematuhi peraturan tidak membuli, tidak menipu dan sentiasa berdisiplin. Murid yang berdisiplin pada hari ini ialah pemimpin yang berintegritas pada masa hadapan. Akhir sekali ialah kesopanan dan kesusilaan. Bukti bahasa tidak memerlukan wang ringgit, tetapi harganya amat tinggi. Senyuman, ucapan manis, kata terima kasih dan meminta maaf sesama dapat mengeratkan hubungan sesama kita. Hadirin yang dikasihi, sebagai murid sekolah rendah, jangan sesekali menganggap kita terlalu kecil untuk menyumbang kepada negara. Perpaduan bermula di kelas, hingga di pada sekolah dan di rumah. Berkawanlah tanpa mengira perbezaan bangsa dan agama. Hormatilah perbezaan, hulukan bantuan kepada rakyat yang membutuhkan. Ini ialah semangat sebenar rukun negara. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita memulih. Jika semua yang menghadapi 5 prinsip negara, tiada cabaran yang tidak mampu kita hadapi. Malaysia akan terus aman, makmur dan dihormati oleh dunia. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menunggu kepada diri saya dan hadirin sekalian. Marilah kita bukan sekadar menghafal rukun negara, tetapi menghayati dan mengamalkan setiap hari. Jadikan rukun negara sebagai kompas kehidupan agar perpaduan terus hidup dan negara terus berkembang. Pohon jati teguh diri, baik berteduh segenap insan. Rukun negara amalan diri, Malaysia maju sepanjang zaman. Dengan lafaz rukun negara dihayati, Malaysia yang harmoni disajini. Saya akhiri pidato saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
kasih.